Kenapa kena simpan emas? Dan apa kelebihan emas ni dengan aset-aset lain? Yang pertama, bagi kebanyakan orang, ramai yang suka untuk ada kesimpanan adalah kerana simpanan mereka senang bocor. Jadi emas ini adalah ubat mujarab bagi penyakit poros. Bila anda dah mulakan simpanan emas, anda tidak akan dengan senangnya jual emas anda jika bukan dalam keadaan terdesak. Kesimpulannya, lebih sukar untuk simpanan kita cepat bocor apabila kita simpan emas. Yang kedua, emas ini adalah simpanan yang khalis inflasi. Dahulu dengan RM1, duit belanja anak-anak kita cukup untuk beli makanan dan minuman. Sekarang dengan RM1, anak-anak hanya boleh dapatkan minuman sahaja. Berbeza dengan emas, nilai seekor kambing pada 1400 tahun yang lalu adalah 1 dinar. Sekarang, pada tahun 2025, dengan 1 dinar anda masih boleh dapatkan 1 ekor kambing. Yang ketiga, emas ini adalah aset yang mampu milik. Emas ini sama pentingnya dengan aset hartanah atau tanah. Perbezaannya, emas ini anda mampu miliki walaupun dengan bajet serendah RM100 apabila anda menabung dengan public gold. Tetapi aset tanah dan hartanah, anda perlukan modal ratusan ribu ringgit. Yang keempat, emas ini selamat dari risiko dibekukan. Apabila seseorang itu diisytihar bankrupt, semua harta mereka akan dibekukan atau disenarai hitamkan namanya oleh kerajaan, kecuali emas yang disimpan di tangan. Dengan menyimpan emas, ia adalah salah satu cara untuk anda sorokkan kekayaan anda. Ingin mulakan simpanan emas anda bersama Public Gold? Anda boleh isi borang biru sign up di bawah dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah terbaik dalam simpanan.